Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil Akashar Bislan, wartawan TV PSS Sekolah Menengah Kebangsaan Bypass melaporkan dari Dewan Datuk Kailan SMK Bypass. Pada hari ini iaitu 22 Julai tahun 2026 langsung satu taklimat iaitu taklimat jenayah seksual dan juga buli daripada kalangan murid. Taklimat ini disampaikan oleh pegawai-pegawai polis daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen daripada Georgetown, Pulau Pinang. Program ini diadakan adalah untuk menunjukkan kepada murid-murid betapa pentingnya buli dan juga jenayah seksual. Bukan penting daripada secara positif, tapi daripada negatif. Sepanjang sesi taklimat, murid diberikan penerangan tentang jenis-jenis jenayah seksual, tanda-tanda yang perlu diberi perhatian dan juga langkah untuk mendapatkan bantuan sekiranya menjadi mangsa ataupun menyaksikan secara langsung perkara yang berlaku tersebut. Selain itu, pihak polis turut menekankan bahawa buli sama ada secara fizikal, lisan maupun cyber boleh memberikan impak yang negatif kepada mangsa. Murid turut diingatkan agar sentiasa mengamalkan sikap saling menghormati, berani melaporkan kepada guru dan juga pihak yang berkuasa serta bersama-sama mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat dan murni. Okey, sekarang saya bersama salah seorang pegawai daripada IPK Pulau Pinang. Tuan boleh perkenalkan diri dulu? Okey, saya Sarjan Abang dari IPK Pulau Pinang, di bawah jenayah seksual iaitu jenayah di sebelah lah. Okey. Okey, jadi saya ada satu soalan untuk Tuan pada hari ini. Okey, soalannya berbunyi, apakah harapan Tuan kepada murid-murid selepas mendengar taklimat yang diberikan oleh Tuan sebentar tadi? Okey. Harapan saya bila taklimat telah diterangkan, harapan saya kepada pelajar-pelajar supaya jangan adalah kes buli ni lagi kat sekolah ataupun jangan ada sekali pun kes buli berlaku kat sekolah. Dan satu lagi tindakan, kalau ada ternampak ataupun terlihat kes buli ni, kita kena salurkan tempat yang betul lah, terutama guru, cikgu kaunseling, cikgu disiplin dan polis lah. Itu harapan saya lah. Diharapkan program seperti ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran dan juga memupuk kesedaran murid bahawa buli dan jenayah seksual bukanlah perkara untuk dipandang remeh. Semoga program ini dapat memberi bukan saja kebaikan kepada kita dan murid, tapi kepada guru dan juga masyarakat awam. Sekian laporan daripada saya Muhammad Akil Akashar Bislan, wartawan TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Bypass. Assalamualaikum dan salam sejahtera.